Salam siaran. Bertemu kita lagi dalam edisi Bitara. Universiti Pendidikan Sultan Idris meneruskan komitmen terhadap agenda kelestarian alam sekitar menerusi penganjuran Karnival Alam Sekitar peringkat UPSI 2025 yang berlangsung di kampus Sultan Abdul Jalil Shah, Tanjung Malim, Perak. Karnival anjuran Fakulti Sains Kemanusiaan itu bertujuan memupuk kesedaran sivik berkaitan pemeliharaan alam sekitar selari dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia. UPSI turut mencatat pencapaian membanggakan apabila menerima pengiktirafan IPT Lestari Perak 2025, penarafan 4 Diamond Low Carbon City 2030 Challenge serta berada di kedudukan ke-98 dunia dalam UI Green Metric World University Rankings 2025. Usaha seperti ini bukan sahaja melihatkan keprihatinan kita sebagai universiti nombor 1 pendidikan di Malaysia, dan kita ni kan juga bakal melahirkan guru-guru. Anak-anak yang berada, pelajar-pelajar yang berada di hadapan saya ni akan bergelar guru. Jadi kita mesti menjadi insan yang berilmu, malah bertanggungjawab juga kepada bumi yang kita pijak pada hari ini. Program ini menjadi platform kolaboratif melibatkan universiti, agensi, industri dan komuniti dengan pelbagai pameran, aktiviti komuniti dan inisiatif pendidikan berkaitan teknologi hijau serta kelestarian alam sekitar. Atlet pecut negara Danish Iftikhar Muhammad Rosli mencipta sejarah apabila memecahkan rekod kebangsaan acara 200 meter lelaki dengan meraih pingat gangsa pada Sukan SEA 2025 di Bangkok. Atlet berusia 18 tahun yang juga pelajar Universiti Pendidikan Sultan Idris itu mencatat masa 20.73 saat dalam aksi final di Stadium Nasional Supacalasai sekaligus memadam rekod kebangsaan yang bertahan sejak 2019. Kejayaan itu amat bermakna buat Danish yang membuat penampilan sulung di Tamasya Sukan SEA selain turut menyumbang pingat gangsa acara 100 meter. Lagi kejayaan di Sukan SEA 2025. Atlet pencak silat negara Nur Syafiqah Hamzah mencipta kejutan apabila menghadiahkan pingat emas pertama Malaysia selepas menjuarai acara tunggal puteri pada Sukan SEA 2025 di Bangkok. Beraksi di Impact Arena, Muang Thong Thani, beliau mengumpul 9,960 mata untuk menewaskan wakil Brunei dalam saingan final yang sengit. Nur Syafiqah yang juga alumni Universiti Pendidikan Sultan Idris terlebih dahulu menyingkirkan juara dunia dari Indonesia di peringkat separuh akhir sekaligus membalas kekalahan pada Sukan SEA 2023. UPSI Holdings Senderan Berhad dengan kerjasama Universiti Pendidikan Sultan Idris terus memperkukuh komitmen memartabatkan pendidikan negara melalui pemerkasaan pendidikan digital dan penguasaan kemahiran asas 3M. Komitmen itu dizahirkan menerusi penganjuran Majlis Anugerah Terunggul 2025 SK Taiping sebagai pengiktirafan kepada guru dan murid cemerlang. UPSI Holdings turut menyumbang 30 set modul 3M dan 20 unit tablet bagi menyokong pengajaran dan pembelajaran. Inisiatif ini mencerminkan sinergi berterusan antara institusi pendidikan tinggi dan sekolah ke arah pembangunan pendidikan holistik dan berimpak tinggi. Pada 18 Disember 2025, Universiti Pendidikan Sultan Idris terus memperkukuh peranan dalam agenda dakwah negara apabila menjadi antara 27 institusi pengajian tinggi awam dan swasta yang memeterai memorandum persefahaman bersama Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia sebagai langkah strategik berskala besar Yadim dalam memperkasa agenda dakwah negara. Majlis berlangsung di Masjid Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. UPSI diwakili Naib Chancellor Profesor Datuk Dr. Mat Amin Maktaf menyatakan komitmen universiti memanfaatkan kepakaran akademik dalam pengajaran, penyelidikan, penerbitan serta program mobiliti pelajar dan staf. Tumpuan diberikan kepada bidang bahasa, kesusasteraan dan pendidikan bahasa Arab menerusi Fakulti Bahasa dan Komunikasi UPSI. Sekian edisi Bitara untuk kali ini. Untuk lebih banyak berita menarik, sila layari portal berita epena.com.my.